Okey, saya mohon maaf menyusul 10 hari. Apa yang sedang berlaku di negara kita ini? Terutama sekali di kalangan orang Melayu. Sebenarnya, sekarang apa yang berlaku di negara ini adalah satu fakta ataupun satu agenda ataupun satu strategi menyembunyikan kelemahan orang Melayu dan juga orang Islam. Betul tak? Hari ini rasuah orang Melayu, menyindir orang Melayu, naik mahkamah orang Melayu, hukuman daripada orang Melayu, terima hukuman dari Melayu, Tun tak betul, Papa Gomo tak betul, Najib tak betul, PAS tak betul, itu tak betul. Sampai bila weh? Sampai bila kamu nak memperpraktiskan persengketaan ini dan kamu rasa bangga kah? Orang Cina, kamu tak suka ke tak suka ke, DAP kamu suka tak suka, dia orang sudah pergi ke atas lah. Orang India suka tak suka taruh atas, dia orang sudah pergi doktor, lawyer semua dia orang lah. Tapi saya makan minum semua kerana bahasa Melayu, sebab itu saya ada sedikit, bukan sedikit, banyak lah. So saya menyuruh kepada orang Melayu dan orang Islam, kenapa kamu gaduh? Ini negara kamu, dipimpin, diurus clear daripada agung sampai ke bawah. Kamu tak bersyukur. Itulah sebabnya kamu ada persengketaan, gaduh. Hang aku tiba hang. Lepas tu aku saman hang. Lepas tu tin mulo, wujudnya tin milo. Kamu tak sedarkah? Ini syurga. Bila kamu nak bertobat, orang Islam di negara ini harus fikir saya punya suara ini. Islam itu suci. Orang Melayu itu adalah pemerintah. Tapi kamu tak bersyukur, kamu mendusta di sesama kamu, menyindir, menghukum, Masya Allah. Aku tak nak kata. Besok aku punya video kena blok pun, blok lah. Tapi saya beritahu, saya sedar dan saya ikhlas. Segala minum dan juga makan yang disedekahkan melalui bahasa Melayu, saya bersyukur. Tapi kalau kamu tak bersyukur sebab kamu taksub, orang kaya Melayu tetap kaya, yang miskin tetap miskin, yang duduk atas pagar terhege-hege. Fikir-fikirkanlah Master G. Besok saya main TikTok sudah kena ban. Terima kasih.